Rugi kau. Kau tak tahu beli dengan saya tau. Saya sebenarnya malah ini bukan masalah kita rosakkan market. Ini bukan rosakkan market. Aku dah cukup untung banyak tu. Aku bukan untung sampai berpuluh-puluh, beribu-ribu. Untung Azia sampai 7-8 ribu. Gila kau. Kau yang rugi. Kau bayar dia buat apa? Kereta sama je. Kau untung beli dengan saya 3 benda geng. Kereta accident kau takkan dapat dengan aku sebab aku tak beli. Aku tak ambil kereta tu, aku tolak awal-awal. Yang kedua, kereta yang dikatakan banjir, aku tolak awal-awal, aku tak ambil. Dan kereta yang ketiga, prestasinya what's that? What's that? Aku tak ambil. Ambil. 3 perkara. Sebelum 3 perkara. Dengan 3 perkara ni, aku tak ambil kereta kau, aku akan dapat 3 perkara. Yang pertama, peace of mind. Yang kedua, senang-senangkan. Yang ketiga, interest murah dan bulanan murah. 2.83 kan? Mana ada 2.83 tempat lain? Tempat lain dia jolok. Dia tak boleh tunjuk buktinya 2.8. Tak ada bukti. Sismen cerita je ni. Bos duduk belakang. Kau cerita je. Customer TikTok ni bodoh dia kata. Customer TikTok ni tak cerdik. Tertipu je customer TikTok. Tak apa minta maaf geng. Tak apa minta maaf. Dia anggap kau ni tak cerdik. Jadi malam ni, kepada pengikut-pengikut saya di Facebook, follower saya tetap padu 605,000. 600,000 dah follow saya. Aku tak nak kau tak cerdik geng. Aku tak nak kau tak pandai geng. Aku tak nak kau ditipu geng. Aku tak nak kau disembelih geng. Aku tak nak kau masuk lubuk puaka geng. Wow, itu yang saya nak geng.